Pakaian tubuh saya rasa tak ada masalah. Pakaian juga tak ada masalah. Biasa kita bersih lah. Tempat ni kadang-kadang masalah sikit. Sebab apa? Kadang-kadang setengah orang dia tak biasa kan? Kita ajak dia semayang selepas kuliah tu semayang. Kata semayang kat sini kan? Dia kata boleh ke semayang kan? Saya kata, dia tanya lah sebab apa? Dia kata ni kaki orang pakai kasut semua-semua pijak habis semua. Apa? Macam mana kita nak jawab? Sebab salah satu syarat ialah tempat kena bersih. Bersih ni maksudnya tidak ada ain najis di situ. Kekotoran tak ada, tak nampak. Solat. Tak perlu prayer mat. Nak pakai boleh lah pakai. Tapi tak perlu. Dan juga saya sebut benda ni sebab ni muda-muda ramai suka main bola tengah padang semua. Masuk waktu boleh solat kan? Atas padang, solat lah. Solat. Dan saya galakkan tuan-tuan dan perempuan, terutama yang muda-muda ini, cuba amal. Kita salah untuk kita beriadah, sukan semua, main bola semua, nak main kriket ke apa kan, sampai waktu maghrib pun kita solat daripada. Kita solat daripada. Amalkan benda itu. Tak ada masalah sebenarnya. Salah satu kita menunaikan tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, dia salah satu daripada cara kita berdakwah. Bukan saja berdakwah kepada orang bukan Islam, tapi juga berdakwah kepada orang Islam. Menunjukkan bahawa Islam ini simple, mudah. Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkan agama yang mudah untuk kita. Jangan tinggal solat. Tapi kemudahan diberikan, kita tak solat. Ada orang tanya berkenaan dengan, kalau kadang-kadang kalau tuan-tuan dan perempuan pergi di Timur Tengah ke, solat raya buat di tempat terbuka kan. Dan juga beberapa tempat di Malaysia juga sekarang telah mengamalkan solat raya ni buat di tempat terbuka. Kadang-kadang tu dia kata nampak di gunung sana ada najis. Ya, kalau di negara Arab tu nampak lah najis unta lah macam-macam kan. Tempat kita solat tak ada najis. Solat benda yang 3 depa apa semua tu bukan tempat kita solat. Bukan tempat kita solat. Dan juga dulu bila ditanya, saya tanya salah satu kuliah masa kami belajar dulu, imam yang mengajar tu dia kata Rasulullah SAW solat di atas binatang tunggangan dia, unta. Sebelum Nabi solat tu dia basuh najis unta tak? Unta sudah tentu tak basuh najis dia, tapi orang yang nak solat atas dia tu basuh tak najis unta tu? Tak basuh, faham? Jadi maknanya kalau tempat yang kita solat tak ada najis, tak ada najis. Dan itu juga jawapan kepada orang tanya macam mana dengan kita solat sekarang ni, anak kita pakai pampers duduk atas kita. Dalam pampers tu ada najis. Dan kita tahu dia memang buat kerja lah. Kan? Kita tengah solat. Macam mana tu? Tengah orang dia kata bersentuhan najis kan? Sebenarnya tak ada masalah. Najis tu ada kat dia, bukan ada kat kita. Dan juga berkenaan dengan budak yang belum sunat. Ya. Orang Melayu dulu lah, sekarang ni saya rasa kebanyakan orang dah faham. Tapi kalau dulu masa saya kecil, budak yang tak sunat lagi ni tak boleh duduk dalam satu saf tu. Kalau bersentuh dengan budak tu, bukan orang yang sentuh tu, no. Yang duduk ujung saf sana pun batal juga wudu. Satu saf tu batal wudu. Itu jawapannya lah. Rasulullah SAW solat di atas binatang tunggangan. Binatang tunggangan tu ada najis. Tapi Rasulullah SAW solat. Okey, itu bersih ya, bersih daripada najis. Yang kena menutup aurat. Menutup aurat ni jelas lah, laki-laki macam mana. Okay. Dan saya nak sebut sikit sebab ada beberapa bulan yang lepas ada orang hantar email. Ada orang tanya, dia kata seolah-olah mewajibkan sangat mesti lengan panjang nak solat. Mesti lengan panjang kan. Dua jawapan berpandukan kepada hadis Nabi SAW. Nabi solat semasa dia berihram. Ihram Nabi ni macam mana? Nampak tiap? Nampak tiap Nabi ya? Sebab dalam kita belajar pergerakan solat tadi, sahabat yang nampak Nabi sujud itu, dia kata sampai nampak putihnya ketiak Nabi. Dan semasa itu Nabi berihram.
dia dalam ihram. Maknanya satu, menunjukkan bahawa nampak ketiak ni bukan merupakan satu masalah dalam solat. Yang kedua, Rasulullah SAW, salah satu jubah yang dia pakai adalah jubah Yaman. Tuan-tuan sampai sekarang pun tanya orang Yaman, jubah Yaman ni, di Malaysia pun sekarang ramai orang suka pakai jubah Yaman ni dengan pendek. Dan Nabi pakai jubah Yaman yang orang bagi pada dia. Hadis yang sahih tu, tuan baca dalam Sahih Bukhari, dalam juga jumpa jubah Yaman yang orang adakan pada Nabi berwarna merah, dan Nabi pakai. Tanyalah orang Yaman sampai sekarang, jubah Yaman, jubah dia dengan pendek, dan Nabi pakai. Ya, Nabi pakai. Jadi kita nak mensyaratkan mesti lengan panjang merupakan syarat-syarat yang tak ada dalam agama. Syarat-syarat yang tak ada dalam agama. Dia nak pakai biar dia. Tapi untuk dia menentukan bahawa ini dia mesti berpandukan kepada Quran ataupun sunnah Nabi SAW. Itu menutup aurat. Dan kalau wanita, semua tahu lah aurat wanita. Cuma kalau kita sedang solat, tiba-tiba terbuka aurat, dan kita sedar, kita tutup lah cepat-cepat kan. Tapi kalau kita tak sedar macam mana? Tangan mana selalunya? Selalunya lelaki, perempuan saya kata tak jadi. Masa sujud kan, orang pakai kain kan. Terutama pula orang yang dia memang nak pastikan bahawa kain itu lebih daripada pukulan dia dah. Bila dia sujud kan, orang belakang nampak, kadang nampak lututnya, nampak pelipat dia, lutut dia kan, belakang lututnya tu. Macam mana tu? Sebab di dalam hadis Nabi SAW, para sahabat ni, orang ni kebanyakan ni miskin-miskin. Dan kain dia memang singkat. Memang singkat, tapi tutup aurat lah. Sebab itu di zaman Rasulullah SAW, saya pernah sebut saya rasa di sini, makmum wanita di belakang. Dan di zaman Rasulullah tak ada tabir yang memisahkan antara makmum lelaki dengan makmum wanita. Sebab itu zaman Rasulullah SAW, Nabi tak benarkan kaum wanita tu, Nabi suruh kaum wanita tu sujud tu biar lama sikit, untuk memastikan makmum lelaki dah naik berdiri. Sebab apa? Sebab kalau mereka bangun, makmum lelaki masih lagi sujud, mungkin nampak aurat. Sebab kainnya singkat. Orang zaman tu kebanyakan sahabat miskin. Hadis tu ada, hadis yang sahih. Kita baca dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim juga ada hadis itu. Jadi kalau benda itu memang dimaafkan. Memang dimaafkan. Itu yang ke-6, menutup aurat. Yang 7, masuk waktu. Ini masuk waktu. Jadi kita sebut tadi lah, berkenaan dengan waktu-waktu Rasulullah SAW diajar oleh Jibril solat. Yang ke-8, menghadap kiblat. Menghadap kiblat ni juga, kalau kita tahu, boleh lah kan? Kalau kita tahu. Dan juga sekarang ni mudahlah, matahari terang, kita tahu. Tapi macam mana kalau kita tak tahu? Kita kompos pun tak ada. Handphone kita yang canggih, yang ada kompos pun tak ada. Macam mana kita sabar? Kita solat macam mana? Kita agak-agak. Selepas kita agak-agak itu, kita dapat tahu kiblat apa yang betul. Begini-begini. Kita dapat macam mana? Di dalam hadis Nabi SAW, ketika hari yang mendung, para sahabat solat. Dan selepas habis solat tu, sedar kiblat apa mereka solat tu tak betul. Rasulullah SAW tidak mendorong mereka. Repeat, ulang semula solat. Selesai. Dan juga satu lagi, ini juga mungkin kita akan masuk juga kemudian daripada ini, tapi saya nak sebut sikit lah sebab ada orang suruh sebut juga. Sebab kita tuan-tuan dan puan-puan, bila kita sebut berkenaan dengan solat ini, ada orang minta sebut sampai solat